Okey, selamat pagi ya. Saya Datin Grace kat sini. Jadi hari ini memang kita nak temu ramah seorang lagi kawan yang merupakan Nowers customer, dan kita dapati dia akan jadi VIP sebentar lagi sebab produk dalam membantu dia, dan dia dah percaya dengan produk, dia nak upgrade sendiri jadi VIP, dan nama dia adalah Zurina ya. Jadi Zurina dan tadi baru saya temu dengan Zurina, dan saya dapati bahawa Zurina ni memang menghadapi penyakit yang nama tu apa, dermoisis ya, sis di bahagian rahim ni, dan didiagnose pada 2017 ya. Jadi kita dengar sikit pasal cerita Zurina ya, pasal penyakit ni dan produk ni macam mana membantu dari segi Zurina ni. Okey. Sebelum saya operation, saya tak ambil pun forever ni. Lepas tu masa saya lepas operate, saya rasa sakit sangat. Memang sakit, susah nak buat air kecil. Lepas tu nak tidur apa semua memang sakit ngilu. Saya rasa macam tak tahan sangat. Saya call kakak angkat saya. Dia kerja dekat KMC. Saya rasa tak tahulah Datin kenal ke tak, tapi dia VIP juga. Aliza Awang. Okey. Dia yang bagi tahu saya datang sini, akak bagi produk forever. Okey, saya pergi jumpa dia, saya ambil aloe vera nectar dengan pomestin. Ya. Saya hanya ambil dalam masa 1 hari, saya dah kurang rasa sakit, dan hari kedua saya langsung tak sakit. Hanya 2 hari. Lepas tu saya minum, habis 1 botol, saya repeat lagi. Masih tak sakit, saya tak repeat lah. Memang 2 botol je saya minum dengan kulit saya. Dia ada tengok. Masa tu memang kulit saya memang cantik sangat. Memang cantik. Ada gambar dia tengok. Lepas tu memang saya rasa, memang kita tahulah produk ni bagus kan. Jadi biasa kalau macam saya selepas itu saya ada rasa sakit dalam ke apa semua, saya akan continue yang tu je. Jadi setakat ni saya tahulah benda tu memang bagus untuk kita. So dah berapa lama dah you start consume produk pomestin dengan berry nectar ni sampai sekarang? Berapa lama dah? 2018. 1 tahun dah. 1 tahun. Jadi apa perasaan you rasa dari segi kesihatan dan juga badan you lepas consume Amal? Ya, sebenarnya kalau kita ambil benda tu, kita rasa macam dia makan minum aloe vera nectar dengan pomestin ni, kita rasa macam dahaga sikit. Jadi kita kerap minum air. Bila kerap kita minum air, dia jadi macam kerap lah, kencing kan. Jadi badan jadi ringan lah, cergas sikit, berpeluh. Dia macam tu. Jadi selain dari segi rasa dahaga tu, sebenarnya rasa dahaga tu adalah tindak balas yang baik tau. Maksudnya kadang-kadang kita ada bermasalah, macam contohnya badan kita panas ataupun hati kita berasa panas. Jadi mula-mula bila kita amal dengan produk ni kan, automatically you ada tindak balas yang bagus kita katakan. Jadi dia macam dia nak adjust kita punya body tu. Jadi rasa you macam haus sikit lah. Itu memang kita kata situasi yang normal untuk permulaan. Tapi pada jangka masa nanti you akan rasa memang rasa best sangat tu. Jadi setakat sekarang ni you ada rasa dahaga lagi? Tak ada dah. Tapi rasa macam best, badan ringan. Rasa macam ketagih pun ada. Saya rasa macam suka minum. Macam suka minum. Bila kita tak minum tu rasa macam nak carilah. Dia rasa macam lain macam kalau kita tak ambil. Okey. Jadi nak tanya Zurina juga. So I tahu sebab Zurina pun sebab Nowers customer kan sepanjang setahun, betul tak? So apa yang membuatkan Zurina sekarang nak jadi VIP? Saya rasa macam produk ni banyak membantulah. Kita tengok testimoni sebelumnya, tengok Kak Long tu pun, saya panggil dia Kak Long. Tengok Kak Long pun, dia macam kita yakinlah sebab kita sendiri yang melalui, kita dah tahu macam mana ambil benda ni jadi macam ni, ambil benda ni jadi macam ni. Dan mak mentua saya pun dia sakit, saya ada bagi. Jadi tengok kalau kawan-kawan keguguran ke apa ke, ada masalah dalam wanita, saya memang syorkan benda tu. Jadi lepas dia minum dia cakap okey lah. Dia macam tu. Pernah satu orang tu, kawan saya, dia tak masuk ahli pun. Tapi bila saya bagi benda tu kat dia, pomestin dengan, saya bagi sebab dia sakit, dia keguguran. Saya buat hamper, saya bagi kat dia. Lepas tu, lepas dia pantang tu, terus dia masuk ahli. Sekarang dia VIP. Sebab Zurina dia bantu orang, dia bagi sebagai hadiah, baik daripada kita pergi tempat shopping tempat lain, beli benda yang mungkin tak bagus lah sangat kalau standing dengan produk kesihatan ni kan. Jadi bagus tu. That's why you dalam membantu seorang dapat satu produk, kita kata lagi makanan sunnah lagi untuk membantu kesihatan dia tu. Bagus tu. Dia tak VIP, dia mengaku VIP dengan orang lain. Oh ya. Oh ya, bukan under you. Tak.
okey. Itulah ceritanya. Sebab dia selalu minum. Jadi dia kata rugilah kalau dia pergi tak dapat apa-apa kan. Dia pun terus masuk VIP. Itunya, that's why. Tak apalah, tu rezeki dia. Rezeki tu ya. Okay. Tengok rezeki. Yalah rezeki mungkin siapa-siapa kan. Jadi tapi at least you dah bantu dia untuk menemui dengan produk ni. I rasa dia memang terima kasih untuk Zurina juga. Dah lain dah sekarang dia daripada apa tu? Image dia pun memang dah lain dah. Dah lain dah. Dia ada buat bisnes ni? Dah. Oh, okey. So Zurina kena start dengan bisnes ni tau. Ya, kena start ni. Tadi sebelum kita habis saya nak tambah sedikit tau. So macam kalau kita biasanya kalau kita ada masalah penyakit macam kanser ke ataupun cyst ke fibroid ke apa ke, sebenarnya kita kalau boleh cuba elakkan daripada animal protein. Animal protein. Ini profesor yang biasa dia akan share nasihat untuk kami semua, kita semua. Animal protein maksudnya binatang punya protein kita cuba elakkan. Kita cuba pantang. Kita cuba pantang. Kalau boleh cuba dapatkan protein daripada veggie, iaitu daripada